Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, jumpa lagi di dalam satu sesi kelas Duit Blog Advance yang dibawa oleh duitblog.org. Okey, ini adalah video yang ketujuh di mana saya akan mengajar anda beberapa plugin lagi untuk membantu anda menguasai SEO. Okey, tetapi untuk tajuk yang kali ini saya akan membincangkan satu tajuk yang penting di mana kadang-kadang orang tidak berapa kisah tentang kepentingan berinteraksi dengan pengunjung blog anda. Okey. Apabila anda mempunyai sebuah blog ya, dari masa ke semasa akan ada orang datang ke blog anda dan mereka akan membuat komen terhadap apa sahaja post yang anda buat. Okey, mereka mungkin memberi pendapat mereka ataupun mereka mungkin memberi kata-kata yang ringkas seperti saya suka post anda, okey. Seperti jika post anda English, nice post, okey. Seperti I like your post, seperti begitulah. Dan ada juga orang yang membuat post yang bagus, okey. Yang apa? Yang bermanfaat, yang membincangkan tentang post itu. Okey, kerana terdapat sebuah software okey yang dinamakan Scriptbox. Okey. Ya dengan Scriptbox ini uh, apa orang tidak perlu lagi pergi ke blog-blog, okey. Mereka hanya perlu menggunakan perisian itu dan mereka memasukkan keyword okey yang mereka ingin cari, kemudian perisian itu akan mencari blog-blog yang berkaitan dengan niche mereka itu. Okey, tapi yang menjadi masalahnya apabila mereka mula memberikan komen, mereka seperti spammers. Okey, mereka hanya memberi mereka tidak membaca langsung kandungan post tersebut. Mereka hanya mengatakan nice post, uh, uh, I like your post and I will bookmark it in the future, seperti macam itulah. Okey, jika anda menjumpai post-post komen-komen sebegini, saya cadangkan agar anda trashkan sahaja. Okey, kerana anda hanya ingin approvekan komen-komen yang memberi makna orang memang membaca post anda itu. Okey, anda tidak mahu orang yang hanya mengatakan saya suka post anda. Okey, saya yang bermaksud untuk spam blog anda. Okey, kerana apabila orang memberikan komen di dalam blog anda seperti anda boleh lihat ya di dalam kelas Duit Blog, saya membincangkan kaedah strategi bagaimana untuk memberikan komen. Okey, apabila anda memberikan komen terhadap blog anda, link yang anda masukkan itu akan memberikan backlinks kepada blog anda. Okey, seperti sama juga dengan blog anda sendiri. Okey, jika anda mempunyai sebuah blog, apabila orang memberikan komen dan mereka boleh memasukkan link blog mereka. Jadi apabila orang hanya spam blog anda dan anda approvekan, maknanya anda memberikan backlinks percuma kepada mereka. Okey, kita ingin memberikan backlinks percuma kepada orang-orang yang benar-benar berinteraksi, yang benar-benar membaca post anda. Okey, itulah pentinglah untuk anda take note perkara ini. Okey. Yang keduanya, anda mesti berinteraksi dengan pengunjung blog anda setiap masa. Okey, pastikan apabila orang memberikan komen, anda jika komen itu komen yang bagus, okey, anda approvekan komen itu dan jika perlu anda untuk berinteraksi, okey, contoh memberi komen balik kepada mereka. Memang itu adalah satu cara yang baik kerana mereka merasakan apabila mereka melihat okey anda anda berinteraksi dengan mereka, okey. Bermakna mereka bukannya bercakap dengan dinding. Okey, ada orang yang membaca komen mereka itu. Okey, walaupun anda seorang admin, anda boleh berinteraksi melalui komen-komen di dalam blog anda. Okey, itu adalah satu strategi yang sangat bagus untuk membina relationship dalam jangka masa yang panjang dengan pengunjung-pengunjung blog anda. Okey. Okey, yang saya katakan tadi, ia akan meningkatkan kepercayaan pengunjung blog terhadap anda. Okey, yang paling penting sekali, okey, satu strategi yang bagus okey untuk anda meningkatkan komen daripada pengunjung blog anda ialah anda meletakkan soalan di akhir posting anda itu. Okey, contohnya anda membuat post tentang
buat duit, idea buat duit melalui internet. Okey, apabila anda membuat satu post, anda berikan contohnya 400 patah perkataan artikel. Okey, di akhir sekali anda boleh meletakkan bagaimana anda menjana pendapatan, apakah cara ataupun strategi yang anda gunakan untuk apa, menjana duit daripada online. Berikan pendapat anda. Okey, soalan-soalan seperti itu dapat uh, uh, mendapat reaksi daripada pengunjung blog anda dan mereka akan kemungkinan besar akan terus memberikan komen. Okey, mereka akan memberikan pendapat mereka dan sebagainya. Okey, strategi ini sangat berkesan dan sememangnya ia sering digunakan oleh internet marketer yang famous di luar sana. Okey, kerana cara ini boleh menarik orang untuk memberikan komen. Okey, pada masa yang sama ia boleh nampak seperti blog anda ini ada berinteraksi. Okey. Okey. Cumanya jika kadang-kadang itu anda melihat apabila anda sudah pun lama di dalam blog anda ini sudah lama dalam internet, tetapi orang kurang untuk memberikan komen. Itu tidak mengapa kerana apabila orang masuk di dalam blog anda, tidak semestinya orang itu akan sentiasa komen di dalam blog anda. Ada orang yang hanya membaca artikel dan kemudian mereka pergi. Okey, ini jika orang kurang komen itu tanda trafik anda rendah. Okey, orang memberikan komen jika mereka rasa mereka perlu memberikan komen. Okey, kalau orang tak bagi komen itu tidak mengapa. Okey, trafik anda tidak terjejas dengan cara itu. Okey. Okey, antara satu cara lain untuk anda meningkatkan apa komen ataupun interaksi di antara pengunjung blog anda dengan blog anda ialah dengan membuat poll. Okey, dengan menggunakan plugin yang dinamakan sebagai WP Poll. Okey. Poll ini bermakna anda membuat satu kajian, bukan kajian juga, maknanya orang boleh memberi pendapat ataupun boleh memberikan pandangan mengenai sesuatu tajuk yang anda ingin bincangkan. Kemudian mereka akan membuat rate, okey. Mereka akan mula uh, uh, apa? Okay, orang boleh membuat pilihan, okey, yang mana satu yang mereka ingin pilih. Okey, jawapan-jawapan yang mereka ingin pilih. Kemudian mereka perisian ini ataupun plugin ini akan memilih mana-mana soal jawapan yang mempunyai klik yang tertinggi dan mereka akan memberikan charts. Okey, ini akan memberikan uh, pengunjung blog anda boleh melihat okey tajuk apakah jawapan-jawapan yang dipilih oleh pengunjung-pengunjung yang lain. Okey, ini akan menjadikan blog anda lebih menarik dan interaktif. Okey. Okey, yang paling penting ialah anda tanya soalan-soalan yang berkaitan dengan niche atau isu-isu terkini. Okey, penting sekali anda tanya tentang, contohnya jika anda membuat blog tentang make money online ataupun membuat blog tentang internet marketing. Okey, anda boleh bertanyakan soalan apakah what is the best internet marketing strategy that you use. Okey, contohnya anda boleh buat jawapannya seperti forum, blog, okey, social networking, YouTube videos, okey, Yahoo Answers dan sebagainya. Okey. Tanya soalan-soalan yang berkaitan dengan niche anda. Jika anda membina sebuah blog tentang how to learn gitar online, anda mestilah tanya soalan yang berkaitan dengan gitar. Okey, itu adalah supaya anda boleh menarik orang yang berminat tentang niche itu untuk berinteraksi dengan blog anda. Okey. Okey, kita pergi ke blog anda. Kemudian anda pun cari search klik kepada plugin. Okey, search plugin. Tulis WP Poll. Okey. Okey, ia sebenarnya sebuah plugin yang percuma. Anda je ni dah. WP Post. Anda je install. Okey. You sure? Yes. Okey, kemudian anda activate plugin. Okey.
Kemudian anda pergi ke bahagian bawah sekali. Okey. Okey, bawah sekali bahagian tepi ini, kiri ini anda akan melihat satu ruangan baru yang mereka menulis polls. Okey. Anda klik add poll. Okey, di sinilah anda memasukkan soalan anda. Okey, seperti anda ingin katakan apakah strategi internet marketing yang anda guna. Okey, buat tanda soal. Okey, answer dia. Okey, jawablah forum forum. Okey, blog. Okey, tambah lagi add answer dan sebagainya. Okey, dan kemudian anda pun boleh melihat beberapa pilihan yang anda boleh buat di sini. Anda boleh membuat pilihan sama ada ingin aspire ataupun tidak, bila ingin mulakan dan sebagainya. Malah anda boleh membina beberapa soalan lagi. Okey, sebagai contoh ya, anda pergi ke manage polls. Okey, di sini mereka akan menunjukkan. Okey, di sini display how is my site. Okey, ini adalah yang default. Tetapi mereka akan memberikan beberapa lagi sini jika anda menyediakan. Okey, ada 2, 3 beberapa pilihan dan anda boleh rotatekan. Okey, boleh rotate uh, apa soalan yang akan anda ingin kemukakan kepada pengunjung blog anda. Okey. Okey, sebagai contohnya, bagaimana ingin memasukkan plugin ini di dalam blog anda. Okey. Kita pause sekejap. Okey, caranya ialah anda pergi ke bahagian appearance dan anda pergi bahagian widgets. Okey. Kemudian anda mencari di manakah WP Polls. Okey. Okey ni, polls. Okey. Anda tarik sahaja poll ini. Okey. Anda menarik WP Polls ini, masukkan ke dalam widget anda. Okey. Dengan cara itu, polls anda akan tersiar dalam blog anda secara automatik. Okey, dan anda boleh menukar apakah jenis soalan yang anda ingin kemukakan kepada pengunjung blog anda. Okey. Jika anda ingin lebih interaksi, anda boleh menukar, okey, sekali sebulan ataupun sekali 2 bulan, okey, supaya orang melihat bahawasanya blog anda itu menawarkan sesuatu yang menarik. Okey. Okey. Apa yang anda boleh lakukan ialah anda tarik dan masukkan di bahagian yang anda inginkan. Okey. Kemudian anda klik save. Dan anda lihat bagaimanakah rupanya apabila ia berada dalam blog anda. Okey. Okey di sini. How is my site yang default? Maknanya mereka akan memilih yang mana satu yang mereka inginkan. Kemudian mereka pun vote. Okey. Dan mereka akan boleh melihat resultnya di sini. Okey, berapa orang yang telah pun memberikan komen dan ini akan memberikan interaksi kepada pengunjung-pengunjung blog anda. Okey, saya rasa setakat itu sahaja untuk video kali ini. Okey, anda boleh melihat video-video seterusnya untuk anda advance lagi di dalam SEO ini. Okey. Terima kasih kerana melihat blog ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.